Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih lagi di soalan SPM 2014 kertas 2, soalan 2. Okey, sambungannya dekat bahagian D ni. Bagaimanakah anda memastikan semua oksida kuprum diturunkan kepada kuprum? Apa maksud diturunkan kepada kuprum? Basically, you kena understand bahawa dalam tindak balas ini, dalam tindak balas ini kan you dah hasilkan gas hidrogen. Daripada tindak balas ni, macam mana pula gas hidrogen yang dihasilkan? Zinc bertindak balas dengan asid hidroklorik akan hasilkan zinc klorida dan gas hidrogen. Okey. Ini tindak balas yang pertama. Sebab apa buat tindak balas ni? Sebab nak dapatkan gas hidrogen. So this gas hidrogen akan mengalir dalam salur ini dan akan bertindak balas dengan kuprum 2 oksida. So kuprum 2 oksida bertindak balas dengan gas hidrogen. Hasil dia kuprum dan air. Okey. So ini tindak balas yang kedua. Inilah bila you buat eksperimen ini, you akan nampak asalnya benda ni warna hitam, pepejal warna hitam. Nanti at the end of the experiment, you akan dapat pepejal perang kat dalam ni. Instead of warna hitam, dia jadi perang. And you akan dapat titisan air dekat dalam ni. Menunjukkan adanya air. Okey. So bila dia tanya tadi, macam mana nak memastikan oksida kuprum diturunkan kepada kuprum? Basically maksud dia adalah macam mana you nak tahu tindak balas ni dah selesai, dah lengkap, dah habis. Macam mana you nak tahu semua kuprum 2 oksida ni telah bertindak balas dengan gas hidrogen dan telah menghasilkan kuprum? Macam mana? So basically you kena ini buat ni. Nampak tak dekat step ni? Ni kena ulang proses pemanasan, penyejukan dan penimbangan sehingga mendapat jisim yang tetap. This is the answer untuk soalan tu tadi. That's how you confirm that semua kuprum 2 oksida ini telah bertindak balas dengan hidrogen dan menghasilkan kuprum ni. So that is the ayat that you're supposed to salin dekat situ lah. Bukanlah salin, kena tulis kat sini. Ulang pemanasan, penyejukan dan penimbangan sehingga jisim tetap diperoleh. Okey. Boleh ke? So saya berhenti kat sini. Again, ini bahagian ketiga dah. So we will go into bahagian 4 insya-Allah. See you later. Bye.